Doktor, ramai yang obses nak putih. Jadi, betul ke kalau kita putih, kita cantik? Itu mitos. Kulit cantik bila dia bersih, stable dan sihat dari dalam. Doktor, ramai wanita stres sekarang. Skincare dah penuh dah satu meja. Cleanser mahal, serum pun banyak, tapi muka still lagi breakout, kusam, tekstur kasar and makeup pun tak pernah duduk cantik. Jadi, apa sebenarnya yang missing? Ramai tersilap fokus. Kita sibuk cari produk baru untuk sapu luar, sedangkan sistem dalaman yang perlukan support. Bila kulit dah stable, produk mahal pun susah nak bagi kesan. So, Glosselin ni bukan sekadar whitening ke? Sebab ramai ingat dia untuk putih je. Bukan. Glosselin ni ialah Advanced Multi-Layer Skin Repair System. Kita bukan nak putih pucat. Kita nak kulit yang clean, sihat dan stable. Kita fokus repair skin biologi dari dalam, kurangkan flake, stablekan skin barrier dan bagi kulit nutrisi untuk nampak lebih firming. Oh, sebab itulah ramai kata muka nampak clean bila pakai. Betul. Bila dalaman dah kuat, jerawat tak mudah naik, jerakat nampak sama, tekstur lebih smooth. Kulit yang sihat automatik nampak lebih glowing natural, bukan glowing sebab produk peeling. Doktor, ramai orang keliru kenapalah susah sangat nak cantikkan kulit walaupun dah tukar macam-macam produk. Jadi, adakah sebab produk itu sendiri yang tak power? Sebenarnya, ramai tersilap sebab cari produk yang cuma fokus pada satu masalah saja. Mostly produk kat pasaran hanya fokus pada jerakat saja atau pada jerawat saja atau sekadar whitening sahaja. In reality, bila skin nampak problem, selalunya ada lebih daripada satu perkara happen at the one time. Maksud doktor, kita ada banyak masalah kulit dalam satu masa lah. Tepat sekali. Masalah kulit selalu jadi all the one time. Jerawat, parut, dark spot, kusam dan bare skin jadi weak kalau fokus satu masalah saja, yang lain terbiar. Sebab itu Glosselin, dia repair semua faktor ni dari dalam supaya kulit jadi stable dan tak ada problem lagi.